apa dia tak lepas dengan mati. Malaikat malikil maut hendak ambil nyawa kita, mati juga dia. Tapi dia mati sutai sekali. Itu adalah hadis Nabi dak royak. Dia mati sutai sekali malikil maut. Hari dia mati, dia ambil nyawa dia sendiri. Tuhan kata, hei malikil maut, mu tak tahu ke ayat Quran aku? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri ni kena mati belakang. Malaikat maut kata, ya, aku tahu ya Allah. Kalau kita mu ambil rohmu sendiri, dia cabut roh dia sendiri. Hak ni sutai sekali. Bukan kata dia tak mati juga. Bila hari dia cabut dia tu, dia tepik sakit, dia tepik tu dalam hadis Nabi kata kena, kalau ada lagi orang seorang dua tinggal tak mati lagi, maka nascaya mati dengan suara pecah telinga, pecah otak, sederah tak derah tepik dia ayat tu. Tu hari malikil maut mati ayat tu. Maka Tuhan kata kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap nafas ni, tiap-tiap ada nyawa ni, seorang-seorang ni kena merasai mati belakang. Baik, mati tak ada kisah. Mati kena mati, amba kena mati, semua kena mati. Tapi Tuhan kata wa nabluukum bisyarri wal khair. Belum mu nak mati ni aku nak uji dulu. Wa nabluukum, dan kami nak balakan kepada kamu hei manusia. Tuhan nak turun bala kita. Bala tu ialah dia uji kita dah. Maka bala ni Tuhan kata wa nabluukum bisyarri. Bala Tuhan wi kita tu dengan rupa jahat, dengan rupa kita tak kena. Wal khair, dan bala tu rupanya kebaikan. Gapo nama ni? Bala Tuhan nak bala kita ni. Ada dua cara, ada dua bab. Satunya rupa jahat. Gapo rupa jahat? Rupa hak kita tak kena. Tuhan bala kita. Mana demam, sakit, susah, sesak, payah, anak peling. Tidak. Cerah. Habis lerok tabuk dalam rumah tangga. Hatu pagi Tuhan cuba kita. Yang kedua, Tuhan kata wal khair. Tuhan cuba kita ni rupa dia molek. Tapi dia cuba. Gapo rupa molek? Kaya, seni, berjaya. Ada kereta, ada rumah besar, ada kebun banyak. Ni cuba juga. Bukan tak cuba tu. Sampai orang kaya beringat molek orang kaya. Orang yang Tuhan beri kaya, dia akan tanya di akhirat esok. Hari ni dia test kita. Mu kaya ni mu buat gapo kata? Kena tak dengan aku suruh? Ni dia panggil, dia test kita, dia cuba kita, dia uji kita dengan jalan molek. Anak dia jadi jaya belakang, anak dia dapat beradik. Oh, duit banyak dia. Lepas tu sehat. Orang kena COVID lah ke? Tak, dia tak. Tak nak baca sabuk. Tak nak baca sejarah buk. Allah, gagah. Allah, dia ni kak. Tu panggil rupa baik. Uji tu, uji belakang. Sampai kita duduk hari ni tak ada Tuhan tak uji. Apa pun uji. Betul tak? Uji belakang. Tuhan uji belakang. Hak kaya sama telah, hak sesak sama dah. Lepas tu nak buat lagu mana uji semua tu? Naknya kita reda. Kena beringat molek kita ni. Naknya kita reda. Apa reda? Puas hati. Bila puas hati kata kena? Alhamdulillah. Kena demo weh teruk nak ke? Sejarum kau dua jarum dah. Dua dah. Lepas tu, nampak lagu mana tu? Alhamdulillah. Kena? Moyong. Dia tak? Kena kata Alhamdulillah. Jadi reda di atas Tuhan wik kita. Kita cemung dengan orang kaya pula. Lagi mana tu nampak pakai baju comel ni. Nampak kereta berbasuh di Cimolek ni. Allah, kereta ke berapa juta ni? 9 juta. Kereta 9 juta. Apa ni? Bain. Oh, masjid bain. Kau belakang bokok tu, sepengah nying tu. Sebuah hanya ayina tu. Belakang bokok. Bain tu. Berapa? 9 juta. Aduh. Pan naik berapa weh? Metal 500. Lepas tu, Allah derah. Lepas tu lagu ni. Alhamdulillah. Tuhan boleh guna. Alhamdulillah. Ingat Tuhan.
Hatu baru betul. Dia sesak kau gapo payah kau kaya kau kena alhamdulillah belaka. Kalau terlupa sining siap lalu dah. Ni nak faham molek ni. Habis setengah orang ni kau Allah deh. Setengah orang ni Tuhan jadi susah. Susah banyak ke kepak kita ni. Hak kaya tak banyak, hak susah banyak. Hak sesak tu banyak sekali. Tuhan wi sesak. Tapi ingat molek Tuhan wi sesak pun. Tuhan wi sesak pun kita kena kita kena alhamdulillah. Nak geno Tuhan wak kawai lagu ni. Terimalah, tak boleh nak tolak hak Tuhan. Siapa dia boleh tolak qada dan qadar Tuhan? Tuhan takdir dah aku ni. Ngerti tak? Dia kata, mung teruk lah. Hei, orang boh tengok bedak-bedak ni. Dah lah huduh dah. Hidung pun cokai. Gebang hidung. Kita cakap deh. Ngerti tak? Alhamdulillah. Nak buat geno kawai. Tuhan buat lagu ni. Hanya kula ni nak ngatik, nak berzikir, nak buat amal ibadat, nak masuk syurga. Dia aku masuk syurga, aku janguk lah. Ngerti tak? Jadi dia tak ada bosan, tak ada huang ke apa di atas dunia ni. Jadi terima. Hak kaya pun terima, hak susah pun terima, hak sesak pun terima. Tu apa panggil redha dengan Allah Ta'ala. Baru lepas ujian Allah Ta'ala. Sampai tak boleh, kita nak ngepek tak boleh. Nak ngepek. Oh Tuhan geno Tuhan. Tahu tak aku baci lah Tuhan kok. Geno buat hudukku. Orang lain buat janguk-janguk lah. Dia Tuhan janguk lagi, kaya lagi. Aku ni huduh lagi Allah. Sesak pula dah. Ibu kaki belok. Misal kita kata, kita nyupah Tuhan. Tak boleh. Tak kena kita. Ni nak rakyat kata kita ni hari ni. Ni nikmat. Tapi ingat molek kita ni. Kita ni nak ajak kata, tu orang-orang masa kita di atas dunia. Tak ada bosan. Hak ni kita tak ada bosan kehbuk. Kerana gapo? Kerana kita kecak dah. Kita rasa belaka dah. Tak ada payah orang mari ejar dak hidup dunia. Geno, hak sesak ya aling cara sesak. Tak kena orang royak dah. Dia rasa sendiri, dia tupa sendiri dah. Tak ada kena royak, kita orang sesak ni gini, tak royak. Aku rasa dah. Aku tak pernah ada duit ku. Bobo boleh makan beras berlepas je. Dek matang kita demo aku tak ada serah buk. Ya aling dah. Orang kaya pun tak kena duk mari ejak dah. Ya aling dengan kaya dia. Faham tak? Dia aling dengan kaya dia tahu dah. Pitih dia duit dia banyak mana, masuk banyak mana sebulan. Rai rap rai cai dia banyak mana. Dia tahu belaka. Tapi hodok bimennya ke apa? Nu. Hak nak gi lagi akan datang. Hak tu cerdik bodoh hari ni ayat tu. Cerdik bodoh. Kalau orang cerdik Nabi kata kena. Orang cerdik Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tu orang cerdik Nabi kata. Orang cerdik Nabi kata, orang selalu berdaping diri dengan Allah Ta'ala. Orang selalu berdaping diri dengan Allah Ta'ala. Orang ni, orang berdaping diri dengan Tuhan. Ni orang cerdik. Orang dekat dengan Tuhan. Lepas tu, wa amila lima ba'dal maut. Dia selalu sedia amalan-amalan nak makan lepas mati. Ni Nabi royak orang cerdik. Tu cerdik tu. Kita tak cerdik. Kena, mung cerdik sungguh. Cerdik memputar tu tajam habis. Kita kira kita cerdik. Cerdik kita cerdik nipu. Nabi kata orang cerdiknya orang yang rapat dengan Tuhan selalu buat amal nak makan lepas mati. Hanya orang cerdik ni. Hak ni kita ada bosan ni. Dek bosannya kita nak pergi sana hari ni. Ni semua ambo-ambo demo-demo yak cokong ni nak yak ni malam ni. Nak pergi sana belaka, Maka hari ni nak tanyanya apa dah? Banyak mana dah persiapan kita bekalan nak pergi sana. Hak ni hak bimbang ni. Hak ni duk tidur tak jenera malam-malam ni. Tidur tak jenera malam-malam hak ni dah. Tu. Tidur tak jenera malam-malam hak ni dah.
Geno, duk mikir tetek, kita nak kerja mata lagi ke datang. Ada setengah orang ni duk kecek laki bini. Mek Mung. Kita ni lagu mana ni Gapo pula? Itulah Mung nak pergi dulu ke? Aku nak pergi dulu ni. Genonya. Itulah kalau Mung pergi dulu. Kalau Mung pergi dulu tak apa aku boleh cara ke Mung. Aku nak cara puas hati Mung bini kata lelaki. Tu lelaki kata lah, Mek Mung, kalau Mung pergi dulu, aku nak cara puas hati. Pak aku tak say bini dah Mek Mung. Mung sorang je. Dia tengok. Dia janji nak ya. Dia kecek nak ya tu. Kerana nak berpisah Nak ambil ciwit, dia panggil. Dia kecek dah. Lepas tu duduk mana-mana, Mek Mung, aku ni nak sudah lagu mana Nak mati mau sakit ke, nak mati tahu rumah kita buat ni. Tak tahulah, takut mati lagi getah ya. Macam-macam duk kecek. Duk bimai-bimai. Tak apa. Tak kena lagi dah. Allah. Waktu takut jatuh. Tapi pain mudem tu. Tu. Tu nak ayat tu kita. Hari ni nak ayat tu. Hak alam kita nak pergi lagi ke datang. Hak tas dunia ni tak ada bosan dah. Kita aling belakang dulu ni. Kerana kita duduk belakang dah. Kita tahu dah. Kecap belakang dah. Pahit, pedah, mahu kena belakang dah. Tapi hak lagi akan datang, tak ada siapa dia yakin seorang hebuk. Tak ada siapa dia rasa seorang hebuk lagi ni. Nak royak tak leh 100%. Nak royak tak leh 100%. Pasal apa? Pasal orang hak gidah tak ada klik royak dak. Tak ada hantar surat, tak ada telefon, tak ada duk luit-luit dak. Ni bosan ni. Hari ni orang tak reti benda ni lah. Dia buat main-main dengan mati. Dia buat main-main dengan mati. Dia gamak kau mati-mati ni bubur kacang. Dia gamak kau mati-mati ni sirah pisang. Tidak, mati ni takut sekali. Mati ni takut sekali nak royak hak sungguh ni. Orang kena mati, Allahu Akbar. Mulut dia buih. Bukan gila babi. Buih zikir Tidak, mulut dia ni. Mulut dia ni subhanallah, alhamdulillah, wallah, subhanallah, alhamdulillah, wallah. Weh, buat apa tu? Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Mau tak kecek yakit tangis itu ya. Tu nak ayat kata dia tak beradu. Tidak. Mulut dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dia tak berikan masa dia sia-sia, tak ada. Kita dah hari ni Allah banyak. Hingga sampai tak ada benda nak kecek. Tak ada. Aku cerita tengok buku sebelah dah. Allah, tu laki klik dah. Ada ayat tengah aku tak ada tok berah dia. Ni nak ayat tu. Masa tu belana tapi kita kena. Kok jatuh pun seperti juga. Boleh sarang awak jambu tu kat Allah ni kilih tu. Kalau balik mutu tu, anak dah kali dengan mutu. Ngabak jambu dia pergi takut pecah. Okay. Hati nak ayat masuk kita rugi banyak ayat tu. Ni. Kita tak kenal benda ni, Sedangkan benda ni benda hak caping sekali dalam ciwik kita. Supaya kain baju pakai kita kena selalu duduk dengan kita. Apa tu? Amalan. Amalan. Kita tak hidup dengan ni. Kerana kita tak kenal gapo nama mati. Ni nak royak mati. Ni nak cerita hakikat mati gapo nama ni. Hakikat mati lagu mana? Hakikat mati. Tu nak royak tu. Kenapa? Hak kita nak pergi ni. Ambo pun nak pergi, demo nak pergi belakang sana. Tapi nak pergi lagu mana kalau tak ada bekal Padai kedak 3 guni. Padai kedak 10 guni. Padai kedak speaker. Padai kedak. Kita pergi tak kelik dah ni. Orang nak pergi Mekah 40 hari tu baik 2 butir baik sekat dada. Sirak dengan jerak bela. Ada belakang ikan kering. Ada belakang serah kering. Tu nak ayat tu. Bawa belakang nak ayat. Sama ada rocoh bawa. Tu nak ayat kata nak pergi ke Mekah 40 hari nak kelik pula. 2 beg besar sekat-sekat dada nak ayat tu. Timai tak apa terbang. Tu nak ayat kata. Ni hak kita nak pergi ni tak kelik dah. Bye-bye dah. Bye-bye. Kalau bini mati kat bye-bye. Weh mungkin nak pergi dah. Bye-bye.
Bukan babai suka, babai teriak. Baik-baik teriak hari orang usung mayat kita tubik kot layah tak nak pergi sejid. Nak pergi semayang mayat tu. Tu nak ayat tu. Hari kita mati boleh tahu apa ayat ni. Jangan bersesar dulu. Utamalah benda ni. Hari kita berpisah dengan keluarga kita. Hari hak kita tinggal motor, kereta, rumah kita, kebun kita. Kalau tak ada amalan, tidak ada bekalan, kita rugi. Ni nak ayat. Kita nak timai gapo di akhirat esok nak masuk syurga Allah Ta'ala. Sedekah janji yang Allah Ta'ala ada royaknya, ialah amalan yang kita sedia di hari ini. Walau kita masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi Tuhan kata, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang suka buat kebaikan itu lafi na'im. Sesungguhnya dia akan hidup jalan nikmat-nikmat. Mana hidup pak nikmat banyak? Syurga. Syurga sutil tu nikmat belaka. Tak? Orang kaya hari ni tak nikmat kali. Misal tu rumah dia nikmat rumah dia. Ada tujing besar. Ada hudai galah, ada ikan baung, ada ikan tegiri, ada tu makan ni buah kayu tu ada belaka. Syurga rumah dia, tubik luar lapar. Dihajai beli air kat tengah jalan dah. Bibi kat tengah jalan ya. Tak ada syurga dak dunia. Susah, panas lagi, peluh lagi, bau busuk lagi, hanjebak hantuah lagi. Tidak. Tapi syurga esok ni Tuhan kata lafi na'im. Orang tu akan masuk dalam nikmat-nikmat. Gapo nikmat tu? Syurga. Tuhan ada kena syurga. Kerana syurga sebutir ni nikmat belaka. Kalau jenis hak pasal tepuh, nikmat sedap cara tepuh. Hak pasal tengok dengan mata, sedap tengok dengan mata. Hak pasal dengar dengan telinga, sedap dengar dengan telinga. Hak pasal kecap dengan mulut, sedap tak ada banding dah. Hani ayat dalam syurga so tak ada benda kurang ni. Hani ayat. Tak ada benda kurang ni dalam syurga. Tak ada kecing manis, tak ada darah tinggi, tak ada jantung, tak ada karang, tak ada huduh, tak ada kepek, tak ada rendah, tak ada pendek, tak ada belaka, tak ada jeragak, tak ada jerawat, tak ada belaka. Puas hati habis duduk dalam syurga. Tapi sabarlah hak hidung kepek tu. Tuhan boleh nyawa pun tak apa dah. Alhamdulillah. Ya Allah tak apa dah ya Allah. Aku nyawa bunyi sing. Allah kepek mana ya Allah buat hidungku ya Allah tak apalah. Jangan dia setuk ya Allah, jangan setuk. Alhamdulillah ngatik banyak amal ibadat banyak, khairat banyak. Hani nak ayat kata kita nak ayat. Bekal tu banyak. Karena Tuhan kata kena wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang jahat, orang suka buat kejahatan, lafi jahim. Sesungguhnya dia akan masuk dalam jahim, neraka. Ini janji Allah Ta'ala dah. Orang buat baik masuk dalam syurga, orang buat jahat masuk neraka. Ini Quran ada ayat siap-siap dah. Tuhan ayat dari surah Al-A'raf ayat yang ke-8 yang ke-9 tu. Tuhan kata wal waznu yawma idzinil haqq. Wal waznu yawma idzinil haqq. Timenge di hari akhirat esok itu sebenar. Hak mana sebenar? Siapa yang kata taking, bukan lok dak. Tu cepat timai. Kita kena timai ni. Bukan timai tuan, timai amalan. Timai amalan kita. Tu Tuhan ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-8 9 2 ayat. Wal waznu yawma idzinil haqq. Timenge pada hari kiamat itu sebenar, bukan pelang dak. Sebenar taking. Tidak. Faman saqulat mawazinu, maka siapa yang berat timenge dia, faulaika humul muflihun, maka itu orang hak berat tu. Dia timeng berat balik pahala, dosa dia sikit je, dia berat balik pahala. Tuhan kata kena faulaika humul muflihun,
Itu orang hak timai berak balik pala tu humul muflihun. Orang tu lah dapat kejayaan dan kemenangan. Orang ni orang jaya, orang menang. Tu yang royak siap lah Quran dah. Hari ni hak boseh hari ni. Hak duk boseh hari ni hak ni. Takutnya pergi berak balik dosa ke ayalah. Terjun situ yak selayak lah. Haning nak ayat kata kita bimih tu. Ambil bimih tu. Tidur tak ada mikir, Allah kuning apa lagi lah aku kena buat ni ya Allah. Tunjuk je jalan kat aku ya Allah. Kadang-kadang bangun tengah malam duduk royak kecek dengan Tuhan sama sore. Teriak air mata titik ke sejadah. Bimih takut masuk neraka dia. Duduk royak dengan dia. Kita kena banyak kecek dengan Tuhan malam-malam. Ni bangun kecing saja 4 kali bangun kecing. Tak ada semayang sebab. Allahu Akbar. Tidak. Kita kena kecek banyak. Apa ni munajat. Kita kena munajat dengan Tuhan ni banyak. Bangun pukul 4 kau belum subuh. Subuh 5 lagi, pukul 5 lagi. Nah, pukul 5 lebih subuh. Pukul 4, 10 minit kita bangun dah. Ambil es maya, masuk jamai, kecing apa sudah siap solirah dah. Komo siap belakang dah. Ambil es maya, sunat tahajud 2 rakaat. Nak buat 4 pun tak apa, nak buat 6 pun tak apa, nak buat 8 pun tak apa. Buatlah. Lepas tu semaya lah. Sunat hajat kau gapo ikut semaya dah. Kita. Lepas tu akid kami, ya Allah, ya Tuhanku. Aku nak royak kemung, ya Allah. Aku tak royak pun tahu, ya Allah. Aku ni hamba mung, ya Allah. Aku ni hamba mung, ya Allah. Aku ni do'eh, ya Allah. Aku ni lemah, ya Allah. Aku ni habis susah, ya Allah. Aku tak royak orang lain, ya Allah. Aku royak kemung, ya Allah. Anakku 3 beradik, ya Allah. Kecung laka, ya Allah. Ya Allah, patut laki pun tak gereja, ya Allah. Allah, ngabak jambu, ya Allah. Bala juga, ya Allah, weh. Ya Allah, mulak kena, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Kelik nak makan sedap-sedap, ya Allah. Kalau aku buat tak sedap ni, sepak dia, ya Allah. 4 kali dah, puyuk jatuh tanah, ya Allah. Royaklah, Tuhan. Royak ke Tuhan. Hak kita dah hajat dengan Tuhan, tu nak royak. Panah kita. Tidak. Kita kena banyak kecek dengan Tuhan. Ikutlah. Royaklah. Sampai kita bertitik air mata duk belah dengan Tuhan. Ya Allah, aku ni ya Allah, dulu lebih ya Allah. Apalah rasa aku ya Allah dulu aku tak boleh ingat ya Allah. Aku tak semayang mana dulu ya Allah. Aku gelinyar ya Allah. Dulu gelinyar lah ya Allah. Geno tak tahu aku ya Allah. Aku tak sedar ya Allah. Aku tua dah ya Allah. Aku tak sedar. Aku ni ada orang walak dah ya Allah. Dosa-dosa dulu ya Allah. Apalah ya Allah aku ya Allah. Kalau mu tak apa enggak ya Allah. Aku siap tujung dan neraka ya Allah. Aku tahu dah aku dah dengar dah ni ya Allah. Aku takut sangat-sangat ya Allah. Apalah ya Allah. Apa tak ada dah. Aku royak kamu ni orang lain tak boleh selesai ya Allah. Orang lain tak boleh apa dosa aku mereka mung ya Allah. Aku hamba mung ya Allah. Aku sembah mung ya Allah. Aku semaya, aku sujud, aku rokok padamu ya Allah. Mu Tuhanku ya Allah. Apalah ya Allah. Ni kita minta malam-malam. Keceklah sebocek kita. Royak ke dia, ceria. Macam mana kita minta duit komek kita masa kita kecil-kecil dulu dia tak beri duit lagu mana. Ceria Hani noyak kita dengan Tuhan lagu tu. Apa ni syikayatul hajj. Merayu hal kepada Tuhan apa yang kita hajat. Apa ni rabai kuang tongkan. Rabai kuang rusuk gitu. Dengar Tuhan. Ni dia royak orang. Duk tak semua orang kau kawan berak. Ni mari sepak pula aku. Tu nak sepak mari. Oh pelik ulan. Oh waktu kecil aku. Aku rasa nak pergi majlis kawan Islam aku nak pasah aku dia lah. Kita tak ada royak kau orang kan. Lepas tu kau kecek habis buku kita pada kampung. Royak Tuhan tu Allah minta kau nak ya tu. Hani nak ya cara kita hidup. Dia tak kena cara tak jadi. Tuhan ni ada satu hadis Nabi kata gini. Innal abda iza tarafa. Sesungguhnya seorang hamba ni bila dia iktiraf. Bila dia mengaku diri dengan Tuhan kata salah-salah. Summa taba kembali dia bertobat. Tu, maka Nabi kata gini. Tuhan pun terima lah. Nak royak atas kita ni kena royak Tuhan dulu. Kita kena jamrap dengan Allah Ta'ala dulu kesalahan kita. Betul-betul kita bertobat dengan Tuhan. Maka Tuhan tu baru tobat. Baru dia terima tobat kita. Sampai nak hati sungguh. Nak tobat ni nak hati sungguh.
Bukan mulut-mulut, ya Allah, apalah ya Allah, aku dah sebanyak ya Allah. Tapi lah hati ada, kali lagi boleh. Tak ada ya Allah. Abang kita ada ikhlas. Tuhan tahu. Tuhan tahu hati manusia. No, ya, ini cara kita. Makanya kita nak pergi sana saat ini, nak ayat kata apa? Nak royak kata, kita kena bimbang sekali berkala-berkala. Kenapa? Berkala yang kita buat di dunia ni, nak royak kata, ditimai lagi akhirat kita. Tu, kena timai belakang. Tu imej kena timai, Amboh kena timai, Nayuk kena timai, tu Nebel kena timai, orang kapung kena timai, tak ada kira, kaya sesak kena timai belakang. Maka timai ni dua perkara, ada dosa, ada pahala. Dua-dua ni nak berat dari mana? Tu mudah-mudah. Berat dari mana? Kalau berat dari pahala besar putih jagung tu. Tidak, besar putih jagung je berat dari pahala. Allah, dia kata siaplah, Allah. Berat sikit je. Kata besar putih jagung je berat. Tak apa dah, serga lah dah. Tidak. Nawi berat dari pahala gini-gini. Maka nawi berat dari pahala hari ni lah kita kena pakat muhasabah diri, pakat tengok cek diri sendiri. Kita hidup hari-hari ni kita buat lek mana banyak. Buat lek mana banyak. Belum kita nak kerja mata nak pergi sana. Kerana dia sampai sana tu hai royak dah. Kalau pergi berat balik dosa, tak nak dah. Kerana ayat hak hamba baca tu saya kata no. Wa man khaffat mawazinu. Maka siapa yang nge timengi dia gi timeh gi nge lek pala berat lek dosa. Tuhan kata nah, faulaika humul khasirun. Orang ni tergulung daripada gulungnya orang yang rugi. Anfusahum, diri-diri mereka itu. Tuhan kata orang ni rugi diri dia. Bukan orang lain, dia tu rugi. Tak rugi buat apa tu hawi umur 60 tak ada nak mengatik. Tu hawi umur 60 nak boleh mati ni kat Allah. Tak ada nak padu langsung. Anak orang rugi nak jatuh. Orang tahu hijau je. Duk lah kain sehar 24 jam. Jenera-jenera nak kain sehar. Allahu Akbar. Orang pakat tasjid pun tak tubik. Orang buat surah pun tak tubik. Orang maulud sama Allah tak tubik tahu hijau dia. Sadak sebelah kita tak kira dah. Duk ada hutan serik pomong keri dah. Sebab naik perang. Tak ada. Apa tak ada. Ni nak ayat terugi. Tuhan ayat terugi mu. Tak rugi apa 60 tahun, 70 tahun nak boleh mati. Mana go amalan-amalan tak ada padu langsung. Orang mengajar kau, orang mengaji kau, qiraati kau, baca Quran kau, orang mati tak ada padu. Hari raya style pakai kain baru. Tak ada 3 jam. Klip hari raya tu kau dapat saling berat takut dah. Selit hadak lagi berat dah. Allahu Akbar. Jadi mu hidup dah dunia jadi hamba sungguh. Hamba dunia. Ni nak ayat tak orang rugi ni. Kau ingat molek? Nak ayat tu. Ni bekalan kita. Sampai Imam Ghazali dia ada pesan kita. Imam Ghazali tokoh ilmu tasawuf terkenal dalam dunia. Imamul Ghazali. Imam Ghazali. Ni nak ayat kata terkenal dia pesan kita. Dia pesan kita dia kata gini. Dia pesan kita kata gini. Dia kata jadidi safinata. Mubarulah perahu mung tu. Dia pesan kita. Dia kata mubarulah perahu mung tu. Mukukuhlah perahu mung tu. Gini. Dia kata fa'innal bahra amikun. Kerana laut yang nak jemeran ni sangat-sangat dalam. Tengok dia kecek dalam. Dia kecek dengan banding ni. Dia kecek dengan banding ni. Dia suruh kita ni, suruh kukuhkan perahu kita. Gini kita nak belayar. Gini semua kukuh tu. Dia kata laut yang kita nak jemeran ni sangat-sangat dalam. Bimai takut karai tengah laut. Kerana ombak besar. Ni dia kata. Lepas dia kata pula. Wa khuzizada. Bawalah bekalan sebanyak boleh. Sebanyak boleh bekalan. Dia kata bawa bekalan sebanyak boleh. Geno tu. Dia kata fa innas safara ba'idun. Kerana perjalanan mu ni sangat-sangat jauh.
Ya suruh berkalah tu banyak. Kerana mu nak pergi ni jauh. Perjalanan mu ni jauh. Tak kira jauh tak jauh. Hak kita mari baru ni 10 ya baru. Ambo 58 dah. Ambo 58 tahun dah mari ni. Tapi hak nak pergi Allahu Akbar jauh. Berapa ribu tahun lagi wallahu alam. Ni buat kita semua ni berapa ribu tahun lagi nak gini. Nak sampai ke rumah kita ni. Nak sampai ke rumah kita ni berapa ribu tahun lagi. Juta tahun kau wallahu alam. Tak ada siapa dia royak. Nabi pun tak ada royak. Geno kata jauh tu kerana ada pak teseng. Ni. Bukan teseng lalu teseng tanyuh mah dah. Pak teseng lagi kita kena beradu. Kena cot pak teseng. Mana teseng mula-mula hak dekat kita nak cot lah ni. Teseng mati dalam kubur. Ni kena duduk situ dulu. Berapa tahun lah situ? Tak tahu lah. Kita akan duduk neser 2 putung. Hari ni tak ada neser lagi. Kita ambil dia semua ni. Satu hari ada neser atas kepala kita, kaki kita. Dia tak, kamu tak neser dua. Tu ni wayak. Ni gemulah tu ni. Ni gemulah itu ni lah ni. Dia lah, dia buat sejik itu kat bulan puasa dia lah gemulah tu ni. Tu dia panggil. Tak gemulah. Tu ni wayak. Lah ni tak lagi ni. Ambil apa? Satu hari pai. Tak tahu malam ni kau esok kau lusa bulan ni kau boleh dapat tahun ni sampai wallahu a'lam tapi kena pai tu nak ayat tu satu hari sakwan satu hari kena jumpa benda ni nak ayat tu kerana kita nak lari tak lepas benda ni ni tes yang mula-mula apa panggil secara ni mula kita nak jumpa duk dalam kubur tu tengok hak mati dah buat lama-lama dah Sampai nasi hancur dah. Hawak dengan kayu tu hancur. Peremok beli dah. Nasi tu. Tak ada nasi pun dah. 5 kali tak ada dah bekas mayat. Hancur habis tulang-tulang pun. Ayat tak lama. 40-50 tahun dah. Tu. Kita budak-budak kita yang mati dah tok chair tu. Misal tu. Ni kita tak ada pergi lagi. Ayat tu. Tak beratus tahun dah. Pahagai hak nasi dulu lagi kita tak kenal. Dia mau royak mula datuk tu kita tak kenal tahu nak tak ada dengan kita. Kita tak ada beranak lagi. Tu royak beratus tahun dah. Tu beratus tahun royak. Pak kita tahu lagi duduk situ tu. Bila nak kita sen yang kedua? Bila Tuhan kata kena, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari ditiup sangkala yang ketiga. Bila malaikat Israfil tiup sangkala yang ketiga. Fatatuna afwaja. Manusia akan bangkit daripada kubur berjalan kepada masa. Afwaja berpuak-puak, berkelum-kelum, berderu-deru. Tu ayat tu. Bangkit di kubur berjalan daripada masa esok yang berderu. Tu nak pergi teseng yang kedua, nak ladung daripada masa. Di belakang, terangnya bagi habis. Ni, buat kita nak dapat tino semua, terangnya belakang. Ambo bertelanya, Tok Imeh bertelanya, bini Tok Imeh bertelanya, bini Nayuk bertelanya, bini Oboto bertelanya, Raja Bahak Engkoh bertelanya, telanya belakang, tak ada. Keluarga Nabi yang pakai ye. Ni nak ayat, kita telanya. Tak ada kain secaping. Pada orang tak malu je, baba. Lah, pergi nak itar lagi. Dia susah hari tu. Susah hari daripada masa ni lebih pada orang kena tsunami lagi. Kita tanya orang kena tsunami pun. Aku pak kena tsunami gitu Dia tak lagi nak tengok punggung aku. Tak ada dah. Lari ke tsunami tak tahu dah. Anak dia lari bo tu tahu no ayat tu. Anak dia lendo tak ada nak cerapa no ayat tu takut tak takut. Pandai lagi nak hitam aku. Tidak, handing no ayat tu haru-haru daripada masa esok. Ambo demo. Tidak. Karena Tuhan ayat tu fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Tu keadaan daripada masa esok. Tuhan katakan tu bila kita bakit di kubur nak pergi pada masa esok, Tuhan kata fala ansaba bainahum yauma idzin. Tak ada guna dah waris-waris ramai pun di hari tu. Hari pada masa esok. Dunia ni kau orang waris ramai, kau tak ada dah suka.
Nah, turun orang botol boleh orang botol. Turun tak nebak boleh tak nebak. Kena orang saja. Tidak mudah tupai, tapi Tuhan kata di akhirat esok, fala ansa babainahum yauma idzin. Pada hari itu tidak guna dah. Titih baris terakun ramah sekalipun. Adik-beradik ramah, wah ramah, tak ada guna, tak ada guna, tak ada guna. Mai prayut. Tidak. Wala yatasaalun. Lagi pula Tuhan kata kena. Tak ada nak tanya menanya. Kita duduk di pada masa esok, tak ada nak tanya menanya. Tidak, tak ada menanya. Kita jumpa dengan tok lelaki, kita berjumpa gitu ya. Tak ada nak sorak, tak ada nak tanya menanya dah. Mung aku dah. Bining hadap koning, tok lelaki hadap koning, menatu hadap koning, anak hadap koning, macam-macam. Masing-masing bawa diri dia pada masa esok. Ingat molek ni, sakwan kena jumpa. Hari ni amo dah royak, demo dengar. Ning keadaan kita nak pergi lagi ke datang. Ning neutang hak Allah Taala. Ning lorong jalan ni hak Tuhan letak dah. Ni perjalanan ni kita nak pergi lagi ke datang. Tak ada tang lek, tak ada pilihan kita. Lagu ning lah kena ginya. Tu nak ayat tu. Mu lawan tak lawan kena lawan. Mu nak tak nak kena nak. Mu berehi tak berehi kena berehi. Ni lagu ni hak Tuhan, tak ada tang lek. Ha ni hak kita bimbang sekali ni. Ha sampai kata ada amalan kau apa tangga nyanyo lah nyanyo. Duk tepik tu kau tak gerak lah tak gerak. Ada 5 golongan duk di pada masa esok ulama kata tak lapar. Tak lapar. Kalau lain lapar lah kau. Kira ais tegak tak bisa rasa. Kita bakit daripada kubur nak jalan pada masa air tak ada. Pada masa ni padai yang luas sekali. Tak kata sukman padai. Kering kote. Panas matahari. Pasir di pada masa ni serupa dengan pasir yang kita goreng buah berangi. Tahu tak? Okey, goreng buah berangi. Ambil pasir buah lekoli. Goreng buah berangi nak masak tu. Panas tahu mana pasir tu? Tu ambo buat banding ni mudah-mudah. Amba buat banding ni mudah-mudah nak nampak. Pasir yang di pada masa esok panas tak panas tu. Pas boleh jalan tak pasir goreng buah berangi. Aduh. Meneting dah. Adalah. Nak kita mana adalah. Tu kalau tak ada amalan. Orang ada amalan ya orang ni bila bekalan dia banyak. Dia selamat di pada masa. Hak tu orang nak gerban nak naik lembu tu tak kena berjalan. Hak tu orang nak sedekah tu. Kerana sedekah jadi payung di akhirat esok. Kita nak sedekah Allah. Minta pelak dah. Kita minta sedekah. Assalamualaikum. Wemu mari pula dah wemu. Pagi tadi kau sesorang dah. Nak buat sejik juga. Ni sejik mana pula dah. Kita nak ayat tadi. Allahu Akbar. Tu nak ayat kata. Jangan jemu dengan sedekah. Hak sebenar lah. Hak menipu tak sedek bui lah. Hak minta sedekah menipu tu. Tak sedek bui lah nak ayat. Tapi hak sebenar jangan jemu dengan sedekah. Karena sedekah Nabi ayat dah. Kullu mri'in fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta tuqda bainan nas. Tiap-tiap orang ni akan duduk wah bayar sedekah dia. Sehingga selesai manusia hidup di pada masa esok. Lama tak lama. Panas terik hak matahari tak kena kepala kita. Kerana ada payung, ada apa ni, ada sekat teh. Ada bayang ni, ada sebuah tayawai teh. Fi zilli di bawah bayar dia kata. Bayar dia apa? Fi zilli sadaqatihi, bayar sedekah. Hak kita ada sedekah hari ni tu hari jadi bayar. Kita duduk pada masa esok tak kena panah pacaran, cahaya panah di pada masa tak kena itu. Tak panah lah kita. Dua tergeduh, pergi kat tu turut kita, pergi kat ni turut kita, pergi kat tu turut kita. Ni amalan kita. Pakai nak pergi ngajadah ke Allahu Akbar. Ni nak ayat ni. Sabit kena reti benda ni nak ayat. Benda nak tepuh dengan kita. Pak kita buat tak karik. Tu. Ya benda panggil benda pahala-pahala ni amalan kita kata. Pak kita benda ni ada kedekut ni. Ada kedekut saya. Allah. Nampak lahir-lahir. Noyak tu. Siapa nak makan tu jimat lagi noyak saya harta. Sengah-sengah orang tu.
Kena ke pocik tak beli hati ekor-ekor lembu buat sup tengok. Darah tinggi bah boy. Beli dah itu kali, mocik menggatung kat tangga. Darah tinggi. Apa je pergi makan orang nambah 2 kali. Ada tinggi-tinggi kali Dia kedekau. Nama hai ulai celok. Ulai celok ikan rebuh. Bagi tanya, Pak lah. Tu nak ayat tu saya. Jangan saya, sedekah. Lebih-lebih lagi jariah. Tidak. Hani apa nak ayat ni? Benda ni lah kita nak upaya lagi ke datang. Caya ambok dah. Apa jariah? Buat khairat sejik, tarika, buat balasah, beli tanah kubur. Ni hak teh lama. Ni nak ayat tu. Buat sebanyak boleh. Dia kata banyak mana apa? Boleh 200,000 seorang. Tu laki 200,000, bini 200,000. Tu sikit lagi tu. Hak molek 400,000 seorang. Tu laki habis 400,000, 400 sejik. 1,000 kira tengok 400 sejik. Kita mati sok dia teruk kita. Nabi kata tak putus amalan. Pahala dia tak putus. Hak lain qata'a amaluh, putus belaka amalan kita. Karena kita mati dah, tapi sedekah jariah tak putus. Apa tak putus? Bahawa kita mati, pahala sejik yang kita buat tu, dia turut masuk dalam kubur pula. Turut dalam kubur pula. Kita duduk sembah dalam kubur. Yang ditokek pula. Tidak. Pandai 400 dia sejik. Bini 400, tu laki 400. Alhamdulillah. Tu nak ayat tu. Orang kaya tu nak ayat tu. Orang sesak boleh dah 450, 30 pun. Tapi beri 1,000 lah, 100 pun boleh. 100 pun boleh. Kita tak ada apa ni, kita ni bawa boleh. Tak apa, 100 pun tak apa dah. 20 kok tak apa. Tapi nak wet dah, jangan molek. Tapi kalau banyak, nenong dah. Hak ni kita nak timai ni, hak apa ada baca ayat tadi nak timai ni. Kerana apa? Selama kita duduk dalam kubur, tak ada beradu dak pahala tu. Dosa tak ada dah. Dosa ke mana lagi kita mati dalam kubur, tak ada dosa dah. Tidak. Pahala tak ada beradu. Tak ada beradu sampai kiamat esok. Banyak mana tu, tak kena kecek lah. 100 hutis sejik, 200 hutis sejik, 400 hutis sejik. Allahu Akbar. Ni nak ayat tu padah. Gena boleh kata kena banyak gitu bapa. Kerana kita buat benda lain lebih pada tu lagi. Tidak. Beli kereta 800,000, sejuta, 900. Beli boleh nak tak punggung nak buat jalan. Tinggal kat dunia. Hak ni perakan ciwik ni. Hei lagi. Hak ni perakan kita daripada masuk neraka. Pak kita nak masuk neraka. Kalau sikit-sikit hasib. Tidak. Hak ni perakan ciwik tu sebi kita masuk neraka. Tapi kena buat banyak. Kena buat banyak daripada hak kita beli kereta lagi. Hak kita buat rumah lagi. Kerana hak ni nak mengelak kita tu sebi masuk neraka. Nak masuk syurga. Pak kita nak masuk neraka. Tak sih, kacau lah kalau kita duduk atas dunia ni benda ada. Khairat lah benda ada. Habis tu kena sungguh khairat jariah. Ni barulah ada jalan kita nak masuk syurga. Gena boleh masuk syurga apa? Kerana kita kena pisah masuk syurga. Kita ada benda banyak lagi lepas pada tu. Apa dia masuk syurga? Dia masuk syurga nak jumpa dengan Nabi Muhammad, nak bertemu dengan bini Nabi, mana gak Siti Khadijah, mana Siti Aisyah, mana Hafsah, mana dia tu dia ni duduk sebelah orang bini Nabi nak jumpa belakang. Mana gak Nabi Isa, mana Maria, mananya Siti Hawa, mana Nabi Adam. Kita nak jumpa belakang dalam syurga. Tapi dia masuk belakang, cuk. Ada apa dah? Tak dah, pergi dah. Ada lagu tu, talak. Tak kita nak lagu tu. Duk dah azab lagu tu. Tak ada beradu-adu, nak. Ni nak ayat tu, sebab tu kena sungguh menang kita. Kena sungguh menang kita. We jadi nenon. We jadi terai-terai kata kita ni banyak pahala. Tapi ikhlas lah ingat molek. Kita nak khairat tu ikhlas yang kita tunjuk. Lama buat khairat secara. Tak jebeh kat orang wis 100. Lah dia tak nak ngamuk 100. Kalau orang wis 1000. Tarik alas. Baik beli kat baik pakai minggu. Tidak, jangan nunjuk. Ingat molek lillahi ta'ala. Kerana mu ya Allah. Hani nak ayat sungguh ni. Belum mati, belum depa mati nak ayat ni. Orang ada pitih lah.
Kerana duit ni tak, bukan nak buat anak hari. Dia mau kata sejik ni baru nak buat hari ni. Kita pergi motor ni lagi. Sejik ke? Ni nak kang baru dia tak buat ni. Ambil hamba sibuk. Ya Allah kerana mu ya Allah. Wih dah. Bunyi barasuh dia ni berada. Bunyi kata nak hubung serami pula. Lah ni orang ramah. Ambil sibuk. Bunyi tu tarikat dia nung nak tambah bilik budak ramah. Sibuk. Dia nung bunyi kata nak beli tanah kubur spek. Kubur tak ada dah. Penuh dah. Kita kata Allah sibuk. Wih boleh 100. Kerana hak ni nak tebuh kita, nak heret kita pergi syurga. Kalau tak lagu tu, jatilah orang heret. Dosa kita akan heret kita tuju dengan aku dah. Ni nak ayat tu. Bukan mudah ni ayat ni. Ni jalan so ni nak ayat tu. Kalau nanti pahala kita dah buat hari ni, tak ada jalan. Pahala kita duduk semaya lah ni ya. Kita masuk kedai becekak dah semaya 5 waktu tak tinggal ni. Tak ada gapo lagi hari ni. Tidak. Hak kita nak semaya 5 waktu tu bayar hutang tu. Ya. Duit lebih poket kita tak ada kali. Baca-baca sunat lah tu ya. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Azim tu ya. Tu. Semaya tu bayar hutang baru. Bagi dengan toket baru tu. Hak tak bagi dengan toket tu hak kita. Mengatik, baca Quran. Hak tu tak bagi dengan toket. Pas kita rajin tak mengatik. Tak nak becek. Wasebah tak ada sampai keliling jatuh pek. Ubat jenera. Ubat jenera. Kalau payah jenera sikit ke? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kucing. Kucing gomo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu kita. Kejut kucing gomo. Tu nak ayat kata. Malah kita. Amalan kita hari ni malah. Siapa dia duk berzikir 5,000 sehari hari ni. Biar duk berzikir. Tu nak ayat sekurang-kurang tu. Abu Hurairah 12,000 sehari semalam. Peracam. Tu nak ayat kata. Tu pun nak mati teriak lagi Abu Hurairah. Orang duduk sekali dengan Nabi. Orang boleh doa Nabi. Orang Nabi jamin. Nak ayat kata. Allahu Akbar Abu Hurairah. Orang kaya hadis banyak sekali di antara sahabat Nabi. Nak mati teriak lagi. Anak dia tanya, ya ayah, gena ayah nak teriak apa? Hari dia nak teriak, hari dia nak mati. Bila dia tua dah. Tu Abu Hurairah. Duk ngajar masjid Madinah lepas Nabi mati. Masa Abu Bakar pun yang ngajar. Masa Sayyidina Umar yang di Khalifah mengajar. Masa Uthman dia pun ngajar. Masa Uthman tu dia matinya tua. Ni nak ayat Abu Hurairah. 12,000 sehari semalam. Bagi kita tak ada. Kita tak ada benar lo ni. Lo ni tak ada benar. Mu dah cik tengok. Tu email wisalah dah tengok. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu email wisalah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwa. Astagfirullahalazim. Tu email duduk wiri ke. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu yang paling belakang tak ada seorang habuk dah. Duduk di selipar dah. Klik belakang dah. Tengok malah tak malah. Ni ayat. Pas nak ambil mana nak email, nak ambil mana nak berat lip halal nak ambil mana. Pas dosa Allahu Akbar. Dosa hari ni tak nak kecek dah. Dosa banyak hari ni. Tak supaya kita ambil dulu. Learning dosa ni banyak. Dosa turut nak hari ni. Tidak. Dosa turut nak. Siapa dia berhina, kau derah lagi. Allah, nak kau dia berhila. Tak ada duit pun pergi. Pergi dan rong. Tengok. Itu dia. Nak beli apa? Harap dah beli pun. Harap dah belakang dah. Apa dah tengok retino? Tidak. Pada dosa lah. Makin kau lah. Pas kita cumpeng atas air kacang. Lecu merah. Keluar ketak. Dua kacang kapung. Jak gerekok kacang. Tanya berapa kacang sekilo apa kan? Lah, dia pun tak beli kacang kapung. Kacang kita tak sembuh, kacang kita tak sembuh kita ni. Bila dia pun tak ingin kacang kita. Kacang kita makan hulak.
Lepas tu duduk dengan ibu kacang tu. Tak ada tengok kacang tak, tengok kocek luar kacang. Klik dengan kacang tu. Kena habis dah. Hak ngatik bagi tadi habis dah. Habis dah, ada iling kepala dah sejak jadi. La ilallah. Habis dah 2 kali round je lah nak. Pas jingok, pas mau sakit tu berapa kali nak seminggu? 2-3 kali seminggu. Buruk baru nak ajak tu. Nak. Padahal tu semua. Pas nak baik mana nak kecimai? Hari ni nak kecimai mana? Hak ni kena sedekah jariah. Hak binding suku, hak kita suku. Ni amal nak ayah sungguh ni. Ni nak ayat jalan, nak kita lepas kan masuk surga lah. Dan masuk surga Allahu Akbar. Tuhan ada ayat dalam Quran Allahu Akbar. Tuhan ada ayat dalam surah apa? Surah Yasin, surah apa? Mu tak ingat. Inna ashabal jannatil yawma fi syulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Tu nak ayat kata Tuhan ada ayat tu. Tu nak ayat Tuhan ada ayat cepat orang masuk surga. Tu dari Yasin, tak ada Yasin dah. Yasin tak silap apa tu. Tuhan kata. Tu. Yahum sikit lagi ni apa tu? Al-yawma la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tu, dulu ada sikit. Lepas tu baru dah. Inna ashabal jannatil yawma fi syulin fakihun. Inna ashabal jannah. Sesungguhnya ahli-ahli syurga. Inna ashabal jannatil yawm. Pada hari dia masuk tu. Neraya atau puak yang masuk syurga, ahli syurga. Bila dia masuk dalam syurga, mula-mula ni, amba demo semua ni masuk syurga ni. Fi syulin fakihun. Duk bergaduh, duk sibuk dengan nikmat-nikmat yang Tuhan sedia dia. Muka baru masuk, tak biasa masuk dalam syurga lagi. Allah, baru masuk syurga tu kat weh, mata boleh jahit. Tengok. Boleh tu. Tidak. Supaya kita gila hang ke wakak dah. Tupo mata boleh jahit dah wakak. Kadang-kadang nyertai cermin kekum. Dia kata ke itu pun tak ada dinai tam. Hundur tak pakai tengok. Kata bodara. Mari mana ni? Mari gabus. Mari gabus ke bakak kan tepuk cermin. Allah sekejap habis orang tu. Nak ya tu. Tu baru hang ya baru. Baru tempat hang singkat, pak jauh jual beli barang aja. Bukan syurga lagi. Bukan syurga lagi. Ni Tuhan ada royak keadaan orang masuk syurga, mula-mula masuk sibuk. Tidak. Duk bergaduh. Duk bergaduh kena Tuhan kita nak tengok ni. Allah Tuhan kita. Lu mana rumah? Ni dak. Lu rumah kula. Sanyo. Lu. Tak ada hak tak cok hati tengok. Masuk tengok dia dalam lilak. Permata beli Cie dengan permata. Tuhan buat kasar jatah semua tu dengan permata belakang. Tengok mata cicing hari zemeruk lagu mana? Mata akik lagu mana? Mata tilai lagu mana? Tu noyak dalam syurga esok dengan permata buat. Mozaik ni tak ada. Tu noyak keindahan syurga. Kuam suaingan hok syurga. Tu lari sungguh dah. Tapi star yang weh nak tu buat imej tu. Lari dah basah ke. Amba pun nak beradu dah weh. Basah juga amba pun. Dia nak cuba imej. Orang gabuh ni kuat ke tak? Tu keadaan kita di syurga esok Tuhan ada cerita. Tuhan ada ayat tu. Inna ashabal jannatil yawma fi syulin fakihun.
Hum wa azwajuhum. Tuhan kata tengok. Allah sedap Quran dia cerita. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Hum wa azwajuhum, orang-orang jatuh, wa azwajuhum, dan bining-bining dia, fi zilalin 'alal araiki muttaqiun, di bawah bayang-bayangi, muttaqiun, duk menyanggai. Nampaknya lari pakai amal sini. Karena tak ada itu lagi ni. Tu. Tu keadaan Tuhan duk cerita dalam Quran, dalam Yasin. Tuhan kata hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Orang-orang jantan dan bining-bining dia dalam syurga esok, fi zilalin, duduk di bawah bayar terduh, 'alal araiki muttaqiun, di atas katil-katil duduk menyanggai. Di atas katil-katil duduk menyanggai. Sekat ni dah weh. Deh, amba rasa sekat ni lah. Kita dah pukul 8 semua dah. Ni. Basah dah amba pun ni. Tu keadaan yang Tuhan ada cerita di dalam syurga lagi akan datang, yang mana orang yang bernasib baik boleh masuk ke syurga. Orang yang bernasib baik boleh masuk ke syurga. Lagu mana orang bernasib baik? Orang yang selalu padu dengan benda-benda agama. Orang yang selalu bergaduh, berbekal. Kerana dia tak ada lalai dengan kehidupan dia di dunia. Bila dia tak lalai dengan kehidupan dunia, dia tak ada kena goda di dunia dak. Jadi dia faham hidup dunia, dia tak kena tipu oleh dunia. Adapun orang tak bernasib baik, dia ingat kata dunia ni tempat sudah dia dah. Gena-gena aku nak ipu hati di dunia. Walau haram ke halal tak ada kira dah. Ni orang dia kena tipu di dunia ni. Orang dia kena tipu di dunia, hak ni dah. Bila Tuhan uji dia dengan kekayaan, dia terlupa ke Tuhan selalu dah. Dia bangga dengan kekayaan dia hidup dunia. Lepas tu dia tak dengar dah orang. Orang nasihat pun tak dengar. Dia jadi musuh pula dengan agama. Hanya orang kena tipu dengan dunia. Kerana Nabi dia royak dah. Dunia ni bukan tempat sudah dah. Nabi kata ad-dunya darul mamar. Dunia ni tempat lalu jalan je. Wal akhiratu darul baqa. Wal akhiratu darul jaza. Di akhirat esok tempat terima balasan. Sini tempat lalu jalan je. Denung tempat ambil baisiknya. Hari ni kita cocok tani je. Kita tani, timung, tani, apa semua. Hasilnya Tuhan wisano. Tuhan wisano tempat kita ambil. Kerana dia ni panggil darul jaza. Kapung tempat halami untuk nak terima kan balasan. Kita nani apa, maka dapat dah terima sana. Kalau tani timung, bolehlah duit ke timung. Pala ke timung. Kalau tani deriya lah kita dapatnya. Tu. Kalau tani benda pedah dah. Kalau tani benda tak pedah, maka tak pedah dah sananya. Karena Tuhan Nabi royak gitu dah. Sebab tu Nabi kata apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni sebagai ladang. Sebagai benar, sebagai kebun untuk nak buat tanaman nak pergi makan akhirat esok. Mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Ladang akhirat. Kita panggil kebun, sawah, benar untuk nak menyedung, nak tanam padi, nak pergi makan dek sana. Orang tak faham sini, dia tak bergaduh. Dia berasa kata dunia ni cepat sudah dah. Dia buat wisata.
Apa sacai? Dia semewah-mewah. Siapa dia langgar undang-undang Allah Ta'ala. Undang-undang Allah Ta'ala dia langgar. Apa dia langgar? Dia tak dengar perintah Allah. Jadi hak Tuhan larang pun dia ganyang juga. Sining orang ni sesat di akhirat esok. Sesat. Sebab itulah kita kena faham hidup dunia ni. Kerana dunia ni ada dua perkara yang menghalalkan kita masuk syurga. Dua perkara besar-besar. Yang mana Tuhan ada royak dalam Quran dia. Tuhan ada royak dalam Quran dua perkara yang menyekat kita tak boleh masuk syurga Tuhan. Mana tu Tuhan ada royak? Dalam surah Al-Munafikun. Dalam surah Al-Munafikun Tuhan kata kena, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tuhan ada ayat dalam surah Al-Munafikun. Ayat akhir-akhir. Ayat akhir-akhir dalam surah Al-Munafikun. Tuhan kata kena, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan munduk lok dirimu siapa mung tu lalai dengan Tuhan. Tuhan larang mun jangan duk lok siapa mung tu lalai dengan Tuhan. Sebab gapo boleh lalai? Amwalukum wala auladukum, mula-mula sebab mulalai munduk galik tak ingat ke Tuhan ni. Amwalukum, harta kita. Harta lah sebab sekali melalaikan kita. Apa panggil satu perkara yang melalaikan kita. Buku harta so ni kau Allah tak ada dah. Kau tengok hari ni orang duk bedi buku gapo. Orang duk takir buku gapo. Orang duk balah buku gapo. Buku harta. Allah tomok lah. Dia kata setara sekat ni. Oh, dia masuk setara. Hipik setara. Allah padahal tak ada banyak mana 2-3 setara. Nak juga. Ni orang panggil buku harta. Allah. Dia tu tipu dia tu. Dia tu buat lari gerai dia ni. Dia tu tak payah hutang. Nak beretah gitu ke Allah. Lembek tekak-tekak. Gitu royak lah, tak ada orang lain ni harap kamu lah, lembek tekak sebab tak ada tulis tekak. Boleh dia terawih rakong tekak, tak ada paling rumah kita. Tak ada bayar-bayar dah. Tengok. Kau tipu tu tipu lagi. Buku harta so ni nak molek. Faham orang pun gila dengan harta. Pelik juga deh. Ya Tuhan ada royak dia kena semua tabiat manusia. Tua bokok. Bokok 3 lah kita ada, bokok 5 terus, bokok 3. Tak ada lagi semayang ngorek dia gila dengan anak dia. Padahal tengok gitu tak ada makan dah, bocik. Tak ada makan dah. Baru ni orang baca Yasin dah. Baca Yasin dah, dia kata pai dah. Dumai salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Baca Yasin dia minta ni. Mujur tu hari hidup gelap. Allah dah galik lagi naik angin lah. Ada bocik pergi umrah bocik. Tak ada duit. Suruh pergi umrah haji tak ada duit. Baru yang bisik dia tu nak gadah tu. Dia kata 15 rai dia. Punya dia terkepit duit. Nak bayar. Nak 70 ya. Anak dia tak cukup nak bini. Cukup. Nanti kau tanya mek mengada dak. Tengok. Start pergi gadah dah. Orang pergi umrah tak ada. Tengok tak nampak. Buku harta cari boleh. Ni nyata sekali nak ayat tu. Buku harta. Kadang-kadang balah adik-beradik. Adik-beradik semua sepak ni nak ayat kata. Cik mati, mek mati nyebalah la ilaha illallah. Siapa berguai tak jauh tanah sepitu tepi Kedah. Nak belakang situ. Tak sen gelung pukriya tak sen. Nak lekok tepi Kedah, molek situ wak Kedah. Kakak pun nak, adik pun nak, hok tengah pun nak, hok bosu pun nak. Pakak balas juga supaya ngak orang asing-asing tak tegur pergi mari. Pasal tanai belakang berguai. Tengok. Padahal ada isap pek mek tu. Dia tak ribu mek tu ya dulu.
Ais kering seputuk bakal nulung belakang. Tapi tengok buku harta tak kena adik-beradik. Tak kena adik-beradik. Tak tegur pergi mari. Supaya orang asing, lebih dari orang asing lagi. Tikai bayar ayat tu. Ini buku apa ni? Buku harta. Sampai harta ni godoh besar sekali dalam hidup kita. Tidak Tuhan tak raya. Amwalukum, oleh harta-harta kamu. Yang melalaikan kamu banyak sekalinya buku harta. Buku harta. Hodok bedil buku harta. Nah, tu ya. Hodok balah buku harta. Hodok geger buku harta. Tok laki dengan bini cerai buku harta. Buku harta banyak sekali, la ilaha illallah. Ini buku harta no ya tu. Tak ada orang cerai lagi sejik. Tak ada. Tok laki kata Allah mek murah rajin kerajak ku gi hati. Bini kata aku tak jauh aku lagi sore ya. Kalau itu ku cerah, tak ada cerai buku gi sejik. Tak ada. Tu. No ya tu cerah ni buku harta, buku harta. Kadang-kadang kau kaya, kau mudah cerah. Allah dia berkata tapa sukmu. Allah ada nak gapo kau lagi? Bini 2 buah kereta. Tok laki 2 buah BMW belakang. Dia nak gapo lagi? Dia tapa lagi nak ya. Tak cukup buku harta nak ya tu. Jadi harta ni benda yang menggodakan kita besar sekali. Manusia ialah apa ni? Diheret oleh harta. Harta lah heret kita ke jalan yang tak boleh. Nah, yang kedua apa nama yang kedua? Nah, yang kedua. Yang keduanya Tuhan kata mana? Wala auladukum. Tuhan kata wala auladukum, dan orang duk lalai sebab melalaikan diri mereka itu. Apa nama? Auladukum, anak pinak kamu. Ini satu juga anak pinak itu. Anak bini kita melalaikan kita mengingati Tuhan. Jadi bawa kita terlupa dengan Tuhan. Tak ada nak buat amal ibadat. Tak sepenuh. Gapo tu? Anak bini. Kok mana anak bini melalai kita? Tengok hari ni lah. Sebab anak bini. Lagu mana sebab anak bini? Anak bini mung lah duk ganggu mung tak ada buat amalnya. Lagu mana kok anak bini? Dulu tekah muda dengan bini mung tu duk beranak. Dia mengata ada orang ngajar sejik seminggu sekali. Tak boleh mari duduk dengan kain laping je. Bini duduk dengan kain laping je. Tidak. Tak ada. Duduk dengan air kecing je. Tu pas sore. Luak kena wear je rajin. Kuah. Duduk dengan kain laping je. Nak ya tu. Bo tua ni dia kata boleh buat amal dah lah. Dah muka tua dah, habis dah. Duk pakat lah sekarang nak pergi dengar orang ngajar, beli mutu sebuah, buruk-buruk. Nak gendong gila selama tu. Boleh pergi tak? Dah. Apa lagi? Anak cucu lah. Gina anak kita, hatta anak dia klik kita. Gina mengasuh pula. Pastilah mana lagi mu nak ngaji? Tak ada dah apa-apa. Tak ada. Dia mengata tak pergi ke sejik tu ada orang dia baca tu ngajar tu. Allah nak pergi kena kat ni 2 orang ni buah lah. Buah. Tak ada orang pergi kau hilang lah. Hilang pergi mana tak. Aku tak kat tu. Cucu pula dah. Dulu dia tengok-tengok. Dia beranak. Tak ada nak mengaji, nak belajar. Bawa kita tua ni. Allah dia kata boleh mengaji belajar lah. Boleh mengatik lah. Tak ada. Kena cucu. Cucu pula tak ada nak gidak. Pas bila tu tak ada dah. Hak ning tu ada ayat tengene. Alhaakumut takasur. Hak kita baca alha deh. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu itu kerana duk hipung harta kekayaan. At-takasur mana duk banyak harta, duk hipung banyak harta. Kita gaduh dengan kerja tak ada nak buat amal ibadat. Duk hipung harta kekayaan. Tu at-takasur. Tuhan ada ayat dalam Quran ni.
Alhaakum, melalaikan kamu itu at-takasur. Duk gaduh nak hipung harta. Kita panggil duk gaduh kaya. Duk badu dengan kaya. Dia tu pun tak ada, dia ni pun tak ada. Dia tu beli kisi baru, dia ni buat kelik mari baru, dia tu buat kelik Honda Wave, hak tu buat kelik Suzuki Yamaha. Allahu Akbar. Hak ni buat kelik Paidai, hak ni buat kelik Paidai pula. Ayat tu. Duk gaduh buku harta. Apa ni dia menghipungkan kekayaan harta kita. Tu at-takasur. Lepas tu bila nak khabar orang ni, bila nak khabar tu ada ayat. Hatta zurtumul maqabir. Tu kata. Orang ni nak khabar tak khabar, nak sedar tak sedar. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarahi lubai kubur. Ni tu ayat dah. Sehingga orang pergi kamu kubur membawa khabar. Lagi orang tak pergi kamu kubur tak khabar. Ni tu ayat sendiri ni. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarahi kubur. Yani sehingga mu tu mati. Bila kita pergi kubur tu baru khabar, baru sedar lah. Siaplah lagu. Lah tak ada buat amal, tak ada mengatik, tak ada semaya, tak ada berzikir, tak ada berapa lah. Tak ada. Kenapa? Duk bergaduh dengan harta kekayaan. Duk bergaduh dengan harta kekayaan. Ni tu ada ayat dalam Quran sendiri. Ni perkara yang melalaikan kita, dua perkara besar-besar. Satunya harta, yang keduanya ialah anak pinak kita. Tengok hari ni. Ni manusia duk jelewing, manusia duk sengit, manusia duk jadi tak sepenuhnya amal ibadat dengan Allah Taala. Ni dua perkara tu ada ayat dalam Quran dah. Apa kita tengok sendirilah betul tak betul. Sampai hari ni kita nak jaminkan, kita nak jamin kita daripada syurga ni, tak ada dah sedekah jariah. Tu yang boleh saya malam ni. Sedekah jariah sebanyak-banyaknya. Hak Nabi dia ayat sedaqatin jariyatin, ilmin ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah. Tiga perkara ni hak bisiknya Nabi ayat. Tiga perkara ni Nabi kata tak ada beradu-radu pahala. Tapi hak mudah sekali Nabi ayat sedaqatin jariah. Sedekah jariah. Boleh heret kita masuk surga Allah Ta'ala lagi ke datang. Geno boleh kata mudah. Nabi sebut mula-mula sekali kerana benda ni mudah. Orang sesak pun boleh sedekah, orang kaya sama telah. Orang sesak sedekah sikit, orang kaya sedekah banyak. Sedekah jariah tu banyak. Ada pun hak dua lagi belum tentu. Hak Nabi kata ilmin yuntafa'u bih. Orang ada ilmu yang memberi nafaat. Pak kita nak ajar ke apa kita tak erti. Payah. Nak ngajar Quran tak pandai. Nak ngajar tadika tak pandai. Nak ngajar qiraati tak pandai. Kita nak ayat tu. Nak ajar ke apa tak ada. Tapi ilmu nafaat ni bukan mudah. Bukan semua orang boleh buat. Apatah lagi wa waladin salihin yad'ulah. Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Anak soleh tu lah duk berdoa semua-semua kepada dua ibu bapa. Pas mudah tak? Oh, payah anak soleh ni. Tak ada. Anak soleh ni kau payah lagi. 5 beradik peling belaka. 5 beradik peling belaka, tak ada berdoa komik dak nak sembelih dak. Tidak. Tak usah kata nak berdoa, nak sembelih. Minta duit awi nak sembelih, masalah. Dia bawa pisah semua pinggan ayat tu. Lepas tu buat kapok, hak adik bawa kapok, hak kakak bawa pisah padik. Padik kedah tu, hak besar tu. Ayat tu. Mek dia tak negara malam-malam. Crash sikit di negara dah takut. Takut anak mari sembelih. Anak soleh, tak anak becek lah. Payah dua-dua ni. Sebab tu Nabi sebutnya sedaqatin jariyatin, sedekah jariah. Ni nak ayat tu mudah sekali. Hari ni dia ada duit sekut dua, buat khairat jariah. Masuk sejik, masuk tadika. Mana orang buat, tak nak kena padah. Jangan kata nak cakap padah dulu. Kena berada pergi tadika tu. Tak kena. Ya bodoh. Tak kena tu moleknya. Bunyi kata, weh situ, dia kata, perah tu bunyi kata, nak cerita nikah. Telaga situ bunyi kata, nak itu, wak kirati tu. Lepas tu tak pergi, kawai tak kena lah. Gena mah kawai tak kena solakah, mulakah rugi lah. Tidak. Ingat kata hak tu, ni tak itu nanti orang padah lah. Bodoh sungguh. Tidak.
Tuhan, hak tak kena padah tu hak ikhlas kali lagi. Ikhlas. Kena tak ada sabit apa. Hak orang pergi kena padah tu macam-macam lagi. Kena tak pergi malu. Kena dia tak pergi nampak tak kena. Tadika kita pun nak urat dah baru ni tak lama dah. Dah tak pergi demo dah tak pergi kita. Siap tak ikhlas dah. Tak ikhlas kita. Kalau tak kena padah tu 100%. Pergi hala 100, pergi hala 200 sudah. Klik nak makan saya makan sudah. Allahu akbar. Nu akhirat esok nak heret kita masuk surga Allah Taala. Kita nak kubur dia, mari ru ayat tu. Lepas tu berapa? Kalau kau banyak, kau molek. Kalau kau ramai, kau molek. Ayat tu. Haning ayat sedekah je tak ada dah. Ni perkara yang nak heret kita pergi kepada surga Allah Taala. Tu heret ayat tu. Pada masuk surga tak nak kecek dah. Nah, dalam Yasin kan yang baca tu. Orang mula-mula masuk surga tu duk bergaduh. Nah, kita panggil duk sibuk. Duk gaduh lah kita kapun panggil duk gaduh. Duk gaduh ke apa nama? Duk gaduh tengok benda tak biasa tengok. Tengok goni. Aduh, tengok goni gaduh. Gi kau tu, kaki goni, gi kau tu. Allahu akbar. Tu duk gaduh ayat tu. Dengan nikmat-nikmat tu ada. Lepas tu saya kata pula, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Tu. Orang jatuh dan bining-bining dia dalam syurga esok. Fi zilalin, di bawah bayar. Di bawah tereduh. 'Alal araiki muttaqiun, di atas katil-katil duduk menyengeng. Muttaqiun mana menyenggai tu? Kaki melunjuk tu. Kaki melunjuk duk menyenggai tu. Duk atas katil. Bining pun atas katil, tok laki pun atas katil. Bining berapa puluh orang duk atas katil belakang. Duk kecek ngongeng. Duk wah bayar tereduh. Tak ada duk tengah panas dak. Ni tu ada royak sepap dalam surga. Tu. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Ada bagi mereka itu buah-buah kayu. Fakihatun mana buah-buah kayu. Tuhan sedia kebun. Bukan buah ada kutik dah. Ada di pohon, duk selayur. Lagi tak ambil tak lurus. Daun merah tak ada sahabuk. Tak ada selah pun dalam surga. Tu ayat tu. Tu. Pas buah tu lagu mana? Ma yad'un. Ikut mu nak makan gapo mu sebutlah. Mu nak makan gapo mu sebutlah. Tuhan kata. Tak ada kena depan dak, tak ada kena kengot dak. Tak ada kena panjak dak, tak ada kena pakai galah dak. Tu ayat sebut ma yad'un, barang yang kamu sebut. Kita duduk di surga esok. Ya Allah, aku bahasa nak batal mah ya Allah. Aku bahasa nak makan batal mah ni ya Allah. Hongka ya Allah. Mari kau boleh 18 butir ya Allah. Mari dah. Allah akbar. Makan buak. Tak ada penyakit dia tak ada. Darah tinggi tak ada, darah rendah pun tak ada. Urat tak ada, bisu tak ada. Buah pinggan tak ada, kecing manis tak ada, jantung tak ada. Ya kapak tak ada. Nam tua pok pun tak ada. Ya tak ada. Ruk tau cang pun tak ada. Ulu re pun tak ada. Tak ada belaka. Gini tu, karena tu hari dah. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Tuhan kata ni, salamun, selamat. Qawlam mir rabbir rahim. Perkataan Tuhan yang maha kasih sayang. Tuhan royak kita, Tuhan ucap bila kita masuk dalam surga esok. Tuhan kata salamun, sejahtera. Selamat kata kita. Selamat gapo? Ada bahaya apa? Kita dalam surga esok selamat segala-gala. Apa selamat? Maksudnya kita ni selamat belaka-belaka. Lo ni selamat dah kita? Tak selamat. Duduk atas dunia kaya setara mana, pekat raja, pekat menteri, tak selamat. Apa tak selamat? Kena mati, demam, sakit, susah, lengah betih, sakit urat, ada belaka. Noyak tu. Tu noyak tu. Sampai tak selamat. Nah, dia surga esok tak ada benda kekurangan dari atas dunia. Duk dalam surga esok tak ada benda kekurangan yang ada di dunia. Gini, tak mati sampai bila-bila. Tak sakit sampai bila-bila.
Tak tua sampai bila-bila. Tak tarak sampai bila-bila. Tak ada penyakit sampai bila-bila. Sampai tak ada berak, tak ada kecing. Tu le surga esok. Siap, le surga tak ada dapur, tak ada jamai. Siaplah sekak beruk dah. Makan buah kayu. Siap dah lah. Hanya ya. Kita le surga esok tak ada jamai weh. Tidak heleh habis kalau jamai tu. Kalau surga tu dia mengatakan buat gabuh berak teruk weh. Tak ada. Hanya ya. Ni keadaan Tuhan kata salamun. Salamun makna sejahtera. Selamat. Apa selamat tu? Selamat segala-gala. Tak ada benda tak dunia. Cua tak ada. Kau sari, kau jangok, orang tengok kita beralih semua. Nak hari. Kita tengok demo tengok kita. Allah jangok nyomong. Hamung bu. Tu ayat tu. Allah jangok. Tu cukup siap. Tak ada nak naik jangok. Jangok pada anak bidadari lagi buat itu. Anak bidadari tu habis terik dah. Tak ada bandingnya dah. Tuhan ada sifat. Anak bidadari tu ayat tu Tuhan ada sifat dalam Quran ni Allah. Kallu'il maknun. Dalam surah Rahman dah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuhan ada ayat tu. Nah, anak bidadari dia yang bandingnya kallu'il maknun. Tengok anak bidadari duduk jauh. Kita tengok jauh supaya dengar belia. Supaya dengar belia orang jatuh. Duduk tengok tu nak buat lilak. Tu nak ayat kecatik ke anak bidadari. Baru kita tengok pak dah. Anak bidadari gamak ke mata ke apa nama. Tu kecatik ke anak bidadari. Pas kita hari ni Allah tak biasa temu orang jangok ni. Biasa duduk dengan orang jangok dah buat itu. Biasa duduk dengan darah Thai. Tak ada biasa. Biasa duduk sekali dengan pancake dulu. Tak ada. Pancake makin narah kita pun. Siapa tak semayang ngorek. Nak saling dengan pancake. Tepik. Tak ada. Itu darah Thai je baru. Apakah nangam cakawan. Dunia ratu cantik. Hak cantik, hak comel sedunia. Hidup badu boleh nombor satu pakai kota tahlim ni. Allahu Akbar. Pada hak reject dia, hak tolak. Hak tak ikat lombong tu padan dengan kita. Tak ada. Kalau dia kata email gabuh dia rasa, gebah tunggu. Selak kaki dia jangan. Kau tak boleh lombong tu jangan lagi. Cukup sekom kau pilih lain negeri. Dia mau pilih lain negeri dia mau dah sakit tu ya tagi tu. Tua teng tu. Nak ya tu. Dia nu dah nak sorek tu. Pak kau tak boleh tu pandai dah. Kita kalau tu hawi tu pandai dah. Kau tak kat nama dah kata baba suh boleh tu ya. Tak apa dah. Beza teruk dah dengan rumah tu. Tak boleh. Tu pun tak boleh duduk tak kena dah. Tak kena duduk dah. Duduk pergi ke jangok. Ayat dah. Tu semua tu. Allah jangok. Lebih pada nangam cakawan lagi nak ayat tu. Pak kita kalau Tuhan wihak tu pada dah. Cukup seekor dengan pipi, dengan hidung, dengan dahi, dengan Allah, dengan rambut, dengan tubuh tinggi, dengan tekok dia, dengan pinggir dia. Allahu Akbar. Kau pilih. Apa? Anak bidadari lebih pada tu lagi. Tapi buat kita ni lebih pada anak bidadari lagi. Allahu Akbar. Allah tinggi ni kaki tinggi. Tinggi hidung macam putih. Mata sebab kucing luar. Tidak. Saya tengok ada kucing luar. Mata ada biru, ada kuning muda. Saya tengok ada orang arak-arak. Orang jangan orang arak. Ni, ambo sebelah tahun duduk negeri arak. Allah, tengok anak arak la ilaha illallah. Gerai. Supaya anak ke. Rambut ni kotor, sepuluh sitong. Tu nak ya tu. Budak ni kau telak klik berak rumah kan. Nak buat klik itu tak boleh telak klik berak rumah. Tapi kena api sate. Hani nak royak kata jangok anak orang Arab. Mata dia biru. Mata pelik-pelik mata. Allah, kacau mata dalam dia tu. Tengok dah mata kucing aku tu dah. Ni ambo duk anak orang Arab nak ya. Boleh royak. Allah, comel-comel lah. Gede-gede tengok. Mari duk dah ribu tengok.
padan. Jangan. Orang serga lagu mana tak tahulah. Tu kulit lek debu. Kulit. Bulu mata ni. Tang. Allahu Akbar. Bulu mata supaya makan maskara dah. Pengibah. Pang klik. Mata dia molek. Kita tak molek, kita tak molek lah. Kau kita. Mata kerubik lah. Merah sebelah lah. Kita Jadi abang kita seimbang kita. Tidak. Kadang-kadang tubuh molek. Kita sampai tak jangok kerana tu hewan kita ni huduh. Orang Arab awak jangok masalah jangok kata kita ni teruk. Kadang-kadang muka molek pendek. Kadang-kadang tubuh tinggi molek. Lah juling sebelah. Kita ni tak kena lagi. Dia mata putih dia tu. Jadi dia mata bancuk dah lah ni tu. Kita tengok Pak Allah. Gigi tinggi. Tidak, jangan. Jadi dia ada lah abang jadi sebab tahu tak. Sampai dia ada hak molek seorang tu kat nak bakat tengok separang situ lah kau separang. Fok kutik nama pun tengok situ juga. Kutik. Fok dia jual buah kutik tengok situ. Kalau ada hak jangok seorang. Karena tak ada orang jangok. Tak ada orang cantik nak kata. Kita ni. Tubuh tinggi molek dah ke apa dah. Hidung gebeng pula dah. Hidung gebeng. Nak kata. Ni kita dah dikurang-kurang ni. Bawa cukup molek dengan macung apa dah. Beruk buci pula dah. Pakai kendik. Aku 40 ni. Pun nak beranak 9 bulan. Tak ada pula. Tu nak ayat tu. Ni nak ayat kita. Kita molek. Ni tu ada royak rangwan yang itu nak kita lagi ke datang. Sebab tu hari ni kita kena pisah seboleh-boleh. Kita kena pisah seboleh-boleh. Kerana Amba dah kata dah tadi. Dia kita boleh masuk syurga, dia cuk dah. Tidak. Cuk apa? Boleh berlaku lah. Supaya kita masuk syurga ni, buka anak kaki dia kita berlaku dah. Boleh tengok dia tu, boleh jumpa dengan dia tu, nak pergi ke mana, boleh berlaku. Nabi kata hari nak ni, hari Jumaat ni hari nak. Syurga pun ada nak juga. Beli baju lelang pula dia. Tapi tak ada jual gapo. Hari nak ni dalam syurga, pakat ubek habis ada syurga. Beri punggung. Hodok dalam rumah kita tu habis. Ambo ada 100 kena pada lagi tu habis. Lepas tu bini babo lah kondom dulu. Babo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana tu? Tu jalan kau cerita. Allah, mari mari kau ni. Mari minum air kat rumah ni. Allah, masuk rumah tu. Nak kena sebuah kapung, sutai kapung tu sebuah yang rumah. Ambil kepala getok tu sampai ke hujung getok tu sebuah baru rumah. Bangun ni hak tu hewan kita. Dalam rumah ni ada bilik tak? Rumah kecil dalam ni. Rumah kecil di dalam rumah besar tu. Untuk apa tu? Untuk anak bidadari tidur. Ambo sore tu lelaki tu. Ambo sore je. Ni bini hak dunia. Bini hak dunia. Jangan dia ada kum belakang ni. Tak ada cemburu dah tu. Saya cabut habis dah cemburu. Learning yang nak bini kat leh 2-3. Tidak. Sebuk tu ketat dah. Tak usah kata pergi masuk minta. Tak ada. Tu lelaki kata, dah nak bini saya lagi. Sosok lalu dah. Tak boleh sebuk ni kalau bini dah mati. Tidak. Tak boleh dah. Tapi dia tu cabuk. Sifat cemburu tak ada. Ambo duk kali dengan bidadari duk kata duk kata tak duk gurah. Bini kita ada. Tak ada kata nak tani. Tak ada cemburu. Ingat molek tak ada cemburu. Learning je. Sampai kita kena faham nak ayat ni. Hari ni kita faham ni. Bapa kita jadi musuh. Tu lelaki nak bini dua jadi musuh. Geno kita lalu. Jadi musuh dunia. Sukrang dulu. Kita tak faham. Dia bening lah. Kita duduk dia ramah sikit. Kalau tu lelaki kita, bini 3, kita 3 orang sama. Kita dia belakang bahaya habis. Pak kita jadi musuh apa? Dia jadi musuh apa kita hari ni? Tak faham hak tu bui nak ayat tu. Bui tak ada apa ambil habis. Kalau pak orang sedap lagi dia nak ada segoi esok. Dia sekali belakang Allah. Nak bidadari nak apa lagi? Sore-sore nak ayat beratus bini. Tuhan jamu sungguh di akhirat esok. Sampai we kena masuk syurga.
Kena pisah pergi masuk syurga. Apatah lagi kita nak kenal dengan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ayat tu. Tu ayat. Tapi tu jangan masuk neraka. Masuk neraka kau Allah habis jauh lah. Jauh beribun. Hani ayat tu buat kita di malam ni ayat tu lah mau boleh share ayat tu. Nah, pahit manis pun kita kena lakukan benda-benda hak Tuhan suruh. Jangan jadi musuh Tuhan. Jangan jadi musuh Islam. Jangan jadi musuh agama. Jadilah naf'at agama. Marilah sama-sama kita sokongkan agama setinggi-tingginya sebelum kita nak pejam mata kali terakhir. Kerana kita nak terima amalan kita di akhirat esok. Tu. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa dia buat amal soleh fali nafsih, maka dia boleh tupai di akhirat esok. Wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa dia buat kejahatan di dunia fa 'alaiha, akan makan kepala dia. Akan haklang dia. Ni dosa yang kita buat di dunia, ya haklang kita di akhirat esok. Ya heret kaki kita terjun dalam neraka. Pas neraka tak nak kecek dah. Neraka kena royak gak haya kukuk dah ni. Tak klik bawa kan tidur sini. Panjang. Hanai. Habis buat kita kena faham. Ni amal royak betul-betul nak faham buat kita. Ni cara nak masuk syurga ni amal royak ni. Lepas tu mikir tengoklah. Jangan mudah sayuk. Kerana kita tak banyak hari dah, tua-tua tak banyak hari dah. Tapi tak kira dah muda pun luruh. Nah, tapi tengok hak adab, hak rolik. Nah, dia kotel yang mudah luruh lah. Tapi banyak mana hak muda licah kotel. Tapi kena sama-sama ingat. Ambo sepatutlah. Ambo ada royak demo ni beringat juga. Bukan ambo sedak apa sedak ya syurga. Syurga di mana? Bukan apa ambo dak buat syurga. Ambo kena mengatik, kena berzikir, kena buat amalan ayat tu. Sama-sama kita kena bangkit agama. Ni ambo mari ngajar ni buku ning dah. Tak boleh duk dia nak royak belaka, bukan ambo nak masuk syurga sorang. Nak royak cara nak masuk syurga, pintu syurga lagu ni cepat buka dia nya. Kalau ambo nak masuk sorang ambo duk dia, tak royak pia. Sikit lagi ambo do siu lah syurga, tak ada orang ramai, sedap mu sorang crown. Dia dah. Tak boleh susuk ilmu. Tak boleh susuk ilmu. Hani nak royak tu sama-sama cari jalan. Ambo supaya demo tak ada lebih gapo. Bukan kata ambo lebih, demo tak lebih dak. Demo tak lebih babo dak supaya. Supaya sama-sama kena buat amal ibadat. Ilmu suku. Sungguh ambo boleh royak demo, mesti gitu. Tapi ambo apa kena buat amal. Bukan ada ilmu tak ada gapo ribu tangan dak. Tuhan pun neraka sepatu. Hani nak royak kata kita kena cari jalan, genong-genong nak cari jalan. Kena cari jalan. Ni betul-betul ambo main royak ni betul-betul dah. Supaya kita pakat faham. Jangan jadi musuh Islam. Jangan duk geger. Jangan duk balah. Tidak. Dia reti hak ni dia tak balah dah. Dia suka senyum dah. Ni dah kita Allah balah tak berhenti gaduh lah. Balah orang Melayu tak tahu dah. Dia tak ada kerja pun. Dia balah. Dengan dia tu pun tak cauk. Dia pun tak cauk. Dengan mau masai. Dia tak tegur lagi. Allahu Akbar. Pas dah apa kok? Orang benih tak ada boleh rawan apa ni. Tak ada pergi wari duit dah. Ingat dah balas jangan. Kita jadilah saudara kita berlaku. Pakak senyum manis berlaku nak ya tu. Jadi molek bau kampung kita comel. Bau kita jadi molek dalam kehidupan kita. Maka malam ni setakat itulah dulu. Amo ada soal lagi ni. Ada soal lagi ni. Tu baik sini ni. Nak semaya ke amo nak gila dah lah. Tu lebih kurang insya-Allah taala. Maka malam ni setakat ni dulu insya-Allah. Amo tahu dia mau tak puas lagi ni. Dah 2 jam lagi tak apa ni mulut dah tengangun lagi nampak ni. Mata dia tu. Tapi tengok suasana kita insya-Allah lain kali lah. Lain kali kita akan jumpa pula. Tu insya-Allah taala sama-sama kita doa supaya biar dikesihatan. Biar sihat ya Allah Tuhanku. Sehatlah aku ya Allah. Dan basuh ya Allah. Sehat dia ya Allah. Jangan mati lagi lah. Aku nak dengar lagi ya Allah. Lagu tu jangan mati ku ya Allah. Kalau ikut mulai ya Allah. Tak ada alas tu. Itulah lebih kurang. Maka sebelum akhir ni sekali lagi yang terima kasihlah kepada tuan rumah. Selaku tuan rumah tu Ime, tu Khatik, tu Bilal dan kanak makan semua. Tu Nebel, pucuai dia, corobo dia. Nayuk kita semua tu anggota pekerjaan dia. Abang nayuk baru kerja ni abang. Walau nayuk lama sekali pun abang sepengah nayuk baru dah. Abang baru kerja dah. Maka
Demikianlah hamba terima kasih berlaku hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah semua yang hadir di malam ni. Sanggup kita dengar, sanggup kita belajar untuk nak dengar apa nak nyata di alam akhirat lagi ke atas. Yang kita duk bimbang-bimbang ya. Dunia tak kena takut dah. Nah, sesak ke kaya kita tahu belaka, dah kencang belaka dah. Tapi hak akhirat kita tak tahu. Kerana orang gigi tak ada royak kita dah. Gapo dalam kubur, hak tu suku kira nanti royak semula pula dalam kubur. Daripada masa lagu mana? Tu panjang lagi dah, banyak lagi nak royak. Tu insya-Allah taala. Maka sekiranya ada salah silap sikit sebanyak dalam ucapan hamba daripada awal ke akhir ni sampai ke akhir ni, dah singgung perasaan pio, tak sedap dengar ko, hamba tak ada sindir siapa dia dak. Hamba semata-mata nak nyata, nak faham buat kita. Kata kita dengan agama ni jangan tak lek belakang. Tak dapat kita, utama sekali kerana kita nak mati. Satu hari kita nak duduk sore dalam kubur. Lepas sore ni enggak sore. Syurga ni pula. Binding masuk syurga, tu lelaki masuk syurga, jumpa dah. Tu nak ayat kata. Hari kita berpisah ni hari pisah dah. Hari bye-bye dah. Hari kita mati ni hari bye-bye dah. Sampai kita kena minta maaf banyak. Tu lelaki dengan binding minta maaf. Binding nak minta maaf. Tu lelaki selama duduk ni ada kasar gapo dengan tu lelaki diraku apa. Tu lelaki pun kena minta maaf dengan binding. Apa dia buat kelajak dengan binding, tapa kau terja kau. Nah, lutut kau lagu mana jet spring ke kena. Kena minta maaf kau bini, hok lalu hok lebih-lebih lagi tina ayat tu kena apai, apai yang panggil. Kerana besar sekali kita dah. Lepas tu sama-sama orang kampung pun dimakai juga. Kena maaf hari Jumaat kita sudah Jumaat. Salah maaf dewi maaf ni. Tu email pula tu kotik betul lah. Minta maaf banyak-banyak dia lah ketebah dia tu. Apa salah dengan orang kampung sikit banyak. Dia pun tak sedap dengan kita ada gapo terasa hati minta maaf lah. Dia molek sekali lagu tu Allah. Islam ni ajar kita tak ada dah. Lama satu agama Islam tak ada dah. Orang duk tuduh kita kata agama karuk, agama ganah, agama buah, agama jahat. Orang duk karuk. Tidak, orang duk sairai kita. Sebenarnya Islam tak ada molek. Molek cuci murni nak ayat Islam ni. Agama suci. Kerana agama yang turun daripada langit. Agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama Allah nama dia Islam. Siapa dia bawa? Nabi Muhammad. Siapa dia rakyat? Kita rakyat dia. Ni rakyat kita umat dia. Kena faham situlah. Maka aku setakat ni dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawwil 'umurana. Allahumma tawwil 'umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma inna na'udzubika min virus corona wa ghairihi minal amrad zahiran wa batina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.